Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Wilson Wujud Anak Sabai dari Sekolah SMK Jalan Oya. Hari ini saya akan menerangkan tentang 5 ciri kesejahteraan murid dalam perancangan pendidikan Malaysia. Murid yang sejahtera merupakan pelajar yang seimbang dari segi akademik, emosi, sosial dan kesihatan bagi melahirkan generasi yang berkualiti. Ciri murid yang sejahtera ialah mempunyai tubuh badan yang sihat supaya dapat belajar dengan baik dan aktif di sekolah. Selain itu, murid juga perlu mempunyai emosi yang stabil agar dapat mengawal tekanan dan berfikiran positif. Seterusnya, murid yang sejahtera mempunyai sasiah yang baik seperti menghormati guru dan rakan-rakan. Murid juga perlu mempunyai ilmu berpengetahuan serta mempunyai semangat untuk terus belajar demi mencapai kejayaan. Akhir sekali, murid sejahtera mempunyai jati diri dan keyakinan diri supaya mampu menghadapi cabaran pada masa hadapan. Kesimpulannya, 5 ciri-ciri murid sejahtera amat penting demi kemajuan negara. Sekian, terima kasih.